with my feet, sat by the river and it made me complete. Oh simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting kat sini pun ada bilik yang macam yurt, kehidupan orang nomad. So sekarang ni kita nak breakfast dulu. 10 degree Celsius di Tashkent. So ni pintu masuk semalam. So hari ni tak ada orang lagi. Semua makanan ni sama macam hotel kat Samarkand. Tak ada apa. Ni ada macam buat rice. So ini breakfast kat Hotel Mizo dekat Tashkent. Hasil dia makanan. Very good. Very delicious. Very delicious. Very good. Pakcik yang dalam video ni dia ialah owner kepada Mirza Boutique Hotel ni, dan dia seorang lecturer di universiti di Uzbekistan. So dia teruja dapat tengok orang luar duduk dekat hotel dia, and memang dia beramah lah. Dia tanya bertabak, tanya khabar dengan kita orang, tanya okey ke duduk sini, makanan okey ke, memang best lah sini. So kita keluar-keluar Mirza Hotel, boleh nampak sirkus yang dibina pada zaman Soviet Union untuk macam buat fun fair ke sirkus, tapi sampai sekarang digunakan lagi walaupun Soviet Union dah tak memerintah Uzbekistan. So design dia memang sangat menarik lah. InsyaAllah kalau ada masa kita akan pergi tengok dalam dia macam mana. So bentuk dia macam planetarium pun ada, macam stadium pun ada, tapi bulat lah, betul-betul bulat. So kita akan pergi explore Tashkent Metro Station. Okay, hari ni hari keempat di Uzbekistan, sebelum esok kita gerak ke satu lagi negara yang ada dekat Central Asia ni. So hari ni kita akan explore Bandar Tashkent, ibu negara Uzbekistan. So sekarang 1 degree Celsius. So lagi sejuk lah daripada Samarkand. So pagi-pagi di 1 degree Celsius. So owner hotel ni dengan staff dia panggil sebab dia nak tunjuk dekat dalam map tu ada kawasan Al-Quran yang dibuat pada kurun ke-7. So owner dia memang bagus lah. Tadi dia sembang-sembang, kita orang pun banyak siap dia printkan map dengan station punya line. Ya. Bazar ni ada State Drama Theatre. So kawasan ni memang lagi advance lah daripada Samarkand sebab dia kan ibu negara. So ada bank.
So orang tu datang, dia nak suruh kita masuk dalam ni sebab dia kata masjid paling lawa dengan ada ancient street dalam ni. Oh, orang dia memang baik-baik eh. So sekarang kita nak pergi ke Hazrati Imam Complex. Kat situ kita nak tengok pasal sejarah-sejarah Islam sampai dekat Uzbek. Kalau sebelum ni kita dah tengok Samarkand kan, antara kota Islam pertama di Central Asia. So ini kita nak tengok dia punya ibu negara dia. Museum of Nature. So mungkin kalau ada masa kita datang masuk. Ni ada whisky, Tashkent Perfect Whisky. Traffic light dia macam Michael Jackson tengah menari. Menari Michael Jackson. Bruh. Kita orang nak masuk tapi macam tak siap lagi. Tengok semua kerja-kerja dia tengah ni. Rasanya baru buat kot benda ni. Tu tepi ni dia tanam bunga, letak dalam dengan pekerja-pekerja tengah ni. Kat belakang tu ada crane lagi. Rasanya baru nak buka ke tempat ni. Depan ni macam dia nak buat letak air terjun kot. So dia tengah cuci ni. Dan kalau dalam map nampak macam dah siap Islamic Civilization Center untuk Uzbekistan ni. So ada polis, tapi ni asalnya boleh polis kot. So dia ada orang-orang jaga depan ni. InsyaAllah next time kita datang mungkin dah siap kot. Tepi tu Islamic Civilization Center. So dia under construction lagi. Dia letak depan tu. So tepi ni ada Abdullah Muradazor Korjayev kot cara pronoun dia. Dia tulis kat situ Ancient Mosque and Ancient Holy Book. Mungkin ada Al-Quran tertua dekat sini kot. So ni kita nak pergi masuk dalam Masjid Abdullah. Masjid tu lah. So ni sini dia tulis Hazrati Imam Muslim Board Imam. Tapi dekat dalam Google Maps cakap Abdullah Muradazor Mosque. So tak tahu masjid apa dia. So dalam ni dia tulis ni, tapi waktu tu dia tulis Hazrati Imam. Rasanya mungkin nama dia Hazrati Imam, tapi Abdullah Muradazor tu mungkin nama jalan dia kot. So memang seni bina dia, architecture dia memang lain sikit daripada kat Samarkand. Tapi design warna lebih kurang. So yang ni lebih macam warna coklat, warna koko, macam kayu sikit. Memang menarik lah. Hazrati Imam Dome Masjid dalam dia luas. Sini pintu masuk dia. Boleh buat 2 layer. Ada orang mengaji. فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة. Nak buka pintu dia pun memang Pintu masjid. style lah. So masjid kat sini kebanyakan dia
disediakan ni macam tempat bagi kasut ni. So senang lah, tak payah nak tunduk lah. So ni kat belakang, settle masuk dah kasut. Ni kat belakang masuk. Pakai elok lah, kan patah lah ganti. Tak masuk pula. Masuk. Yang duduk tu banyak. Hazrati Imam Mosque ni dia terletak dalam Hazrati Imam Kompleks, iaitu mengandungi beberapa bangunan-bangunan yang bersejarah. Okey, Hazrati Imam ni dia sebenarnya dia siap dibina pada tahun 2007 dan dia telah survive gempa bumi pada 1966. Yes, 14 years. 14 years. 14 years. In Perlis? In Perlis. Only 7 hours from Kuala Lumpur. 7 Huh? hours. In North Malaysia. Yeah. Thailand. Kilometer. Yeah. You've been Very Yeah, my brother. You have to. You Malaysia? Kuala Lumpur. Yeah, this Tashkent. Oh. Okay. Okay, thank you. Jadi ada orang tu time lah teka betul Malaysia. Lepas tu banyak tu dia tanya Perlis pula kan. Jauh-jauh Perlis kan. Punya abang yang orang Uzbek tu dia duduk dia kerja dekat Perlis 14 tahun dah. So dia tahu lah kita orang ni orang Malaysia. Tahulah. yak khanda kone gul yak khanda kone gul yak khanda kone gul lab khandana tas. Dekat belakang masjid Hazrati Imam ni, kat sini ada satu macam bangunan kecil. Dekat sini dia ada terletaknya salah satu Al-Quran yang ditulis oleh Saidina Osman, Khalifah Islam, iaitu Khulafa Ar-Rasyidin yang ketiga. So ada salah satu daripada 7 Al-Quran dalam dunia ni yang dibawa masuk ke Uzbekistan. Okay, so Al-Quran ni memang di preserve sampai sekarang. So kalau nak masuk tempat ni memang korang kena bayar seorang 60,000 som untuk foreigner, lebih kurang dalam 15 ke 16 ringgit. So tapi memang baloi dapat tengok Al-Quran, salah satu Al-Quran. Okay, Al-Quran ni dia memang besar, lebih kurang besar meja orang, meja sekolah kan, meja sekolah tu lebih kurang meja sekolah tu. Lepas tu dekat sini dia ada tulis masa Saidina Osman tulis Al-Quran ni, dia kena bunuh dan tumpukan darah daripada Saidina Osman tu ada dekat dalam muka surah Al-Baqarah ayat ke 137. So tapi dalam ni dia memang ditutup dengan macam kaca tu, so nak masuk kena bayar. So dalam ni dia kata no video, no fotografi. So dia ada bagi macam satu pamphlet ni kan, so boleh baca lah. So untuk lain tu, dalam tu ada juga Al-Quran yang ditulis dekat daun kering, Al-Quran yang tulis dekat pada kurun ke 1000 ke 17. Banyak lah. So kalau nak datang bayar, memang baloi lah. So ni bangunan dia. So ni rasanya Hazrati Imam Kompleks sebab dia macam tempat jual-jual. So ni ada bangunan. So ni jangan lupa datang, memang baloi, mantap. Orang yang preserve benda ni memang mantap. Okay, kat dalam ni juga ada Al-Quran, dia kopi daripada Al-Quran yang Saidina Osman buat tu, yang originalnya. So dia kopi tu masa penjajahan Rusia. So 1905 tu Al-Quran kopi tu dibawa ke Saint Petersburg. Lepas tu pada tahun 1924 dia hantar balik ke Tashkent dan di preserve dekat kawasan Hazrati Imam Kompleks ni. So pada tahun 1997 Al-Quran dekat dalam ni, Al-Quran original yang ditulis oleh Saidina Osman tu
diiktiraf oleh UNESCO sebagai Memory of the World. So memang Al-Quran tu memang hebat lah, boleh preserve sampai sekarang. Nampak kedai ni kan. So sekarang kita dekat Chorsu Bazaar. Baru masuk, tak tahu pintu main gate dia ke ataupun pintu belakang dia. So dekat sini ada banyak jual. Parking aku ayah. Logok sana lah. So kita belakang tu, kita nak lalu tengok ada jual buah-buah, roti-roti. Ni ada hoodie. Ikan pun dia jual. Benda paling rare kat Uzbek, ikan. Ni pintu keluar dia kot. Oh, ni macam barang yang basah. Buah-buah. Itu apa ni? Makaroni. Oh, ada orang jual roti. Roti, oh ni pintu masuk. Ni pun pintu masuk. Atas ni macam food court, belakang tu Chorsu Bazaar. Dia lagi tak sure sebesar Urgut Bazaar ke tak, tapi dia lagi centralized lah. Dia tak terasa asing lah. Tu ni ada taksi-taksi. Oh ni dalam ni taksi-taksi. Depan ni pun ada ATM. Kalau siapa pakai Wise card tu, senang lah, boleh terus ambil duit kat sini lah. 1, 2. Bagusnya ATM sini dia banyak kat luar-luar. Jalan-jalan tiba-tiba ada ATM. Jalan-jalan tiba ada ATM. Okay, sekarang petang. Tadi kita orang dah selesai solat jamaah takdim Zuhur dengan Asar. Jadi kita nak teruskan perjalanan ke Tashkent Metro Station. So kita nak tengok dia punya metro station dekat kawasan Uzbekistan ni macam mana. So kita nak masuk, lalu itu gerbang apa benda bazar dah nama dia. Kat sini dia punya bangunan-bangunan dia masih mengekalkan architecture ataupun dia punya seni bina yang lama lah, yang Islamik. Ni ada kedai Safia. Boleh minta betul lah. Rahmat. Ya, Malaysia. Ya, Kuala Lumpur. Oh, tepi ni metro dia. Ini je. Dalam bazar celah-celah ni. Nak cari memang sah. Kita nak tengok metro dia. Dia ada tu kan. Ush,
sebelum masuk kena check bag dulu. So dia macam dia takut ada orang bawa benda-benda terlarang ke. So bawah ni dia punya station yang dibina pada tahun 1977 oleh kerajaan Soviet Union lah. Lawa dalam dia lain sikit lah design dia daripada Malaysia punya station. Station ni antara station train station yang terawal lah, yang first dibina di Central Asia, dan 7 pembinaan metro yang ke-7 dibuat oleh Soviet Union. Dia cakap kaunter nak beli tiket, so dia bagi yang ni, dia scan macam kalau dekat Malaysia token kan, so dia bagi ni scan QR macam Isyarat Air tu. So benda ni kita scan, harga 4 orang kita orang pergi station apa nama dia, lebih kurang 12,000 lah, lebih kurang RM3 lebih lah. ये तरफ अलिस्तान और मिनारिया खबर बेरी और जो बोली हलाक तबीर माई Eskalator lama kan. Okay, kita orang baru selesai naik metro dia. So turun dekat stesen untuk pergi ke Tashkent City Mall, mall terbesar, paling besar dekat Uzbekistan ni. So let's go. Patako/Ali Chernavoy Station. So ni mall terbesar di Uzbekistan. So kat situ ada Park-In Mall. So kawasan ni macam advance sikit lah. So dekat daripada train station dia ada connecting doors, connecting lane, terus masuk ke dalam apa, Tashkent City Mall ni, mall paling besar dekat Uzbekistan ni. So dia punya hallway ni nampak macam premium lah. Rasa macam mall ni premium juga ni. Dalam shopping mall kan dia ada azan. Bagus lah. Sekarang masuk waktu asar. So azan asar sekarang.
kedai ni owner dia cucu Cina. Ni depan dengan Tashkent City Mall ni ada Tashkent City Park. So ni Hotel Hilton. Ni Tashkent City Park. So kita nak tengok apa benda ada dekat sini. So kita dah habis keluar Tashkent City Mall. Kita nak balik hotel, naik metro. So ni semua Tashkent City Mall. So depan tu ada Park In Mall. So metro dia sebelah situ. Turun ke metro. Okay, hari ni kita dah habis explore bandar Tashkent. So kita sambung esok sebelum gerak ke satu lagi negara. Itu saja untuk hari ni. Bye bye. Okay, hari ni kita nak breakfast for the last time dekat Mirza Hotel sebelum naik flight bergerak lagi ke satu lagi negara. So okay, hari ni last day kita kat Uzbek tapi salji baru turun. Tak tahu nampak ke tak. So bye bye Uzbekistan. So masuk airport Uzbekistan ni kita kena check scan barang dengan scan bag. So kita nak naik atas pergi ke dia punya boarding check-in kot. Tadi masa kita orang nak naik yang Dex Go tu balik pergi ke airport, orang hotel tu kata hari ni baru dia nak buat apa grand launching Islamic Civilization Center yang kita orang pergi semalam tu. So hari ni tapi kita orang tak sempat nak pergi dah sebab nak pergi ke negara lain pula. So mungkin bukan rezeki kau tak. Uzbekistan antara negara Central Asia yang paling korang kena lawati. Negara yang selamat, kaya dengan sejarah Islam, budaya ni dan makanan yang mempunyai keunikan yang tersendiri. Thank you Uzbekistan. See you when I see you. Саған жазған әндерімді түсінбе. Мейлі көргенде амандаспа, жүре бер жігіттеріңмен басқа. Өшпесінші бірақ ұнатаспа. Сол таспада махаббат қылмас күнім, сол таспада менің жастығым, сол таспада сондай жақсысың. Көріп берем сол